Siang ni kita berada di Surau Eco Grande, Puncak Alam. Di sebelah Eco Grande di surau ada bazar Ramadan yang disediakan. Dan ini adalah pintu masuk utama ke pekarangan surau. Rumput kapet yang menghijau. Bulan Ramadan disediakan tempat berbuka. Pintu masuknya terus ada tempat wuduk. Ini adalah QR code untuk sedekah ke Surau Eco Grande. Pintu masuk utama ataupun lobi utama menuju ke Dewan Solat Utama. Sekitar suasana di sekeliling surau, tandas OKU, tandas bilik pengurusan. Disediakan ruang luar untuk berkemungkinan untuk muslimah kerana bertirai. Kemudahan yang tersedia di Surau Eco Grande, terdapat vending machine, cashless vending 24 hour. Terdapat water dispenser. Di tepi surau terdapat tasik dan taman track jogging untuk beradah serta playground untuk kanak-kanak bermain. Surau ni betul-betul terletak di tepi taman ataupun tasik. Pemandangan yang indah. Sekitar suasana di dalam surau. Sekitar suasana taman ataupun tasik di sebelah Surau Eco Grande. Saya dapat trek jogging mengelilingi tasik, betul-betul bersebelahan dengan surau dan jalan utama. Sangat selesa.